Dia tengok SPM ke? Ini soalan berkaitan dengan video saya sebelum ni, berkaitan dengan TVET. Basically ramai juga yang berminat dalam kemahiran ni. Alhamdulillah, saya suka. So untuk makluman dan untuk menjawab soalan ini, bagi kepada anda yang berminat dalam bidang TVET, kemahiran, untuk memohon dalam bidang-bidang kemahiran, anda boleh mohon dekat UP_TVET. Okay, so itu adalah tempat untuk anda mohon untuk ambilan Julai 2025 dah buka permohonan. Okay, so syarat pula untuk dalam bidang kemahiran, sebenarnya bidang kemahiran ni dia tak terlampau ketat syarat untuk masuk bidang tersebut ataupun program yang ditawarkan. Sebab apa? TVET ni nak memfokuskan kepada minat dan kemahiran yang anda ada. Sebab tu, ada institusi tidak meletakkan syarat SPM sebagai lulus untuk masuk ke dalam bidang TVET tu. So, untuk makluman anda, sekiranya anda berminat dalam bidang tersebut, apa yang anda boleh buat adalah anda pergi dekat institusi tersebut, tengok syarat kemasukan. Mostly, untuk mana-mana institusi TVET, kolej-kolej TVET, mereka meletakkan syarat 3M je. Ni je yang paling penting, 3M. Boleh membaca, boleh mengira dan juga boleh menulis. Itu sahaja. SPM adalah advantage. Lulus atau gagal, tak ada masalah. So, kalau anda berminat dalam bidang tersebut, terus apply sebab memfokuskan kepada minat anda. Dan sebenarnya anda dah ada kemahiran tu. Cuma bila anda sambung belajar, meningkatkan lagi kemahiran anda supaya bila anda kerja nanti, sangat berbaloi majikan tersebut ambil anda. Okey, jangan takut untuk apply bidang kemahiran. Pergi jadikan TVET sebagai pilihan utama anda untuk anda sambung belajar dan paling penting anda dapat kerja.